Saya mewakili sahabat-sahabat netizen saya yang ada dekat luar ini, kami nak declare sesiapa saja sentuh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Hadi Awang, kami akan anggap mereka musuh kami. Kami semua sebulat suara bersetuju dan kami memutuskan sesiapa saja yang usik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Hadi Awang, kami akan menganggap mereka sebagai musuh kami. Dan ini adalah keputusan kami bersama, sokongan kami bersama. Dan hari ini, sebulat suara, kami berbincang secara open di sini dan majoriti bersetuju. Jadi, sama ada anda pakai baju logo acah-acah bersatu ke, acah-acah Perikatan Nasional ke, acah-acah PAS ke, acah-acah gerakan, as long as kamu serang Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Hadi Awang, kami akan anggap anda adalah walanun. Sebab saya nak bagi tahu anda semua, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tuan Guru Hadi Awang bukan pemimpin yang bagus, jawab soalan saya. Pertama, pernah ke Tuan Guru Hadi Awang ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin menginyaya anda semua? Boleh anda jawab? Pertama, ada ke tak ada? Kedua, ada ke tidak Tan Sri Muhyiddin Yassin menzalimi anda semua? Ada ke tak ada? Soalan saya. Anda kena bagi tahu, ada ke tak ada Tan Sri Muhyiddin menzalimi anda semua? Ketiga, soalan kami, ada ke tidak Tan Sri Muhyiddin curi duit anda? Keempat, ada ke tidak Tan Sri Muhyiddin Yassin menyalahgunakan kuasa dia untuk membelakangkan rakyat? Ada ke tidak Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan kuasa dia untuk membelakangkan rakyat? Ada ke tidak? Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan seorang pemimpin yang baik? Adakah Tan Sri Muhyiddin bukan pemimpin yang baik? Adakah Tan Sri Muhyiddin bukan pemimpin yang baik? Jawab 5 soalan kami ni. Kalau anda boleh jawab, baru kami boleh pertimbangkan anda untuk desak Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Hadi Awang letak jawatan. Jika anda tidak boleh, maka memang sah anda ambil duit Madanon untuk jadi pengkhianat di dalam Perikatan Nasional. Sebab saya nak bagi tahu, bila papanun anda tidak kuat, lemah, dia tahu dia tak boleh nak lawan, dia terpaksa dana siapa-siapa saja yang boleh dibeli harga diri mereka untuk jadi pengkhianat di dalam Perikatan Nasional. Itu yang berlaku pada saya. Itu yang berlaku pada saya. Saya dizalimi, saya ditikam, saya diinyaya dan saya difitnah oleh orang yang sama yang sedang desak Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Hadi Awang letak jawatan. Orang yang sama. Orang yang sama. Ni orang yang sama ni. Yang fitnah saya, orang yang sama sedang memburuk-burukkan Tan Sri Muhyiddin Yassin.